Kepada peminat kereta Nissan Skyline GTR, hari ni ada mini diecast daripada Tomica Premium Racing. Nak tunjuk dekat korang, ada dua tim yang berbeza dekat sini. Satu ialah Arta ZXL Skyline dan satu lagi ialah Penzol Nismo GTR. Kedua-dua ni ialah official license product. The first one kita akan tengok daripada Penzol Nismo GTR, the yellow car over here. Look at the car. Oh, so nice. Diecast all besi ni. All besi. Really nice, really detail. Tak perlu stickers, all painted. Sangat-sangat cantik untuk buat display. Look at the tyres pun, Bridgestone kat situ. Di bawah dia macam ni. Dan another special thing, boleh buka pintu kedua-dua belah. Oh, so cool, so nice. Cantik betul. Quite smooth. Dan inilah kereta lagi satu, Arta ZXL Skyline. It's not really red. Dia macam in between red dengan orange. But again, look at this Nissan Skyline GTR. Wow. The detail is so nice. So detail. Sekecil-kecil tu pun dia ada tulisan. Look at this kat belakang tu. Nampak tu? Nismo kat belakang tu. So detail. Atas dia, bawah dia, tayar dia, Bridgestone juga. And also boleh buka pintu dia. You can even see dalam cockpit dia tu, driver seat dia semua all black kat situ. But it's a really nice detail car. So inilah kedua-dua keretanya dan korang boleh dapatkan dekat Toys R Us yang berdekatan dengan korang. Dan juga nak bagi tahu korang ni, Tomica ada buka pop-up store di One Utama Shopping Center daripada 29 April hingga 11 Mei 2025. Korang boleh pergi sana and check out more Tomica products.